Hai. Abang nangis ke? Tak lah. Tak sedih lah. Okay, sekarang kita pergi Melaka. Lepas tu kita pergi ke beberapa tempat di Melaka. Kita nak makan. Kita tempat yang best. Lepas tu kita pergi Muar. Lepas tu esok baru kita pergi melawat Abang Naufal. Yeay. Let's go. Bye. Jif, sekarang kita kat mana ni? Apa nama jalan tadi? Kamu jalan apa? Jongka Walk. Ni tom yum, cuba bawa ni ke ayam. Terima kasih. Juga kali ni. Oh, lagi buat apa? Nanti tu conteng ke warna? Conteng. Tengok gambar ni. Siap belum? Nasi dia. Beca. Okay, inilah homestay kita untuk malam ni. Alhamdulillah nampak lebih bersih dan kemas. Nama tempat ni Cabin in the Woods. Kita sampai. Okay, slipper tak luar. Okay, kunci dia dah balik sini tadi. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau tengok kat sini lebih kemas, bau lebih menyenangkan. Kita punya entry pun bersih, selesa. Jom tengok dia punya toilet. Wow. Okey, alhamdulillah. Selesa. Sampai. Jauh kat internet. Hai. Dah habis dah? Sedap. Dah habis. Sedap tak? Tak nak habis. Habis dah? Tak bagi habis pun. Dah bagus lagi.
Dah bagi dah. Masa habis. Sedap sikit ke sedap banyak? Sedap banyak. Macam tu je, sedap banyak. Ni Pak Ni kena Maggi selama setahun. Mana ada. Asal terkejut? Oh, Papa beli kat jari ya. Merah. Tidur. Saya pilih yang ni Baiklah vlog. ada TV ya. Dah saya bungkuskan untuk kamu, babe. Ya, terima kasih. Oh, pesawat. Okay, kau nak tengok tak? Bagaimana rupa aku punya homestay. Ni dia. Cantik tak? So, aku punya room yang nombor 1, 2, ni 3. Okay, sekarang ni jom aku nak pergi cari sarapan. Let's go. Okay, sekarang ni aku nak pergi ambil Naufal. Dia tak tahu sebenarnya yang Umi dia dekat sini sebenarnya. Kita orang buat surprise. Kononnya Umi dia tak dapat ikut lah apalah. Kan, nanti kita tengok reaction dia macam mana. Sebenarnya Umi dia ada dekat homestay. Jadi tengoklah macam mana reaction dia bila tengok tak ada Umi dan dapat jumpa Umi nanti. Naufal. Laju. Tidak. Okay ya. Umi nanti lagi Umi kau. Dia tak dapat datang. Inilah Naufal. Setakat ni macam mana sekolah? Okey? Okay. Ha? Okay. Okey. Apa yang okey? Main badminton best-best. Lah. Abi hantar sekolah Tafiz pun sekolah badminton. Yelah, belajar belajar bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Fazan macam mana? Okey. Okey, Abah hafal surah Al-Kahfi, surah Al-Maturat. Rasanya apa lah. Yalah, jom kita buat nak pergi makan. Pada sengaja pula. Mana ada orang? Alah, mana Umi? Umi tak dapat ikut. Tak berapa habis kat sini. Mesti. Tak baju abang kat sini, Abi? Dompet yang sini letak sini lah semua. Ya. Dah ada bukti dah. Cepat. Umi tak pakai buku. Dia nangis tak, Umi? Dia nangis tak? Tak nangis pun. Oh, ke? Abang nangis ke? Tak lah. Tak sedih lah. Kau nak orang tinggi orang dulu. Alam, Kalau abang. Umi ya. kakak tak pakai baju. Hai kakak. Best tak? Best. Tahu tak dapat jumpa Umi ke tak tahu? Tahu apa? Yang waktu Abi ambil tu macam mana? Abang rasa apa? Pada siapa? Waktu Abi ambil. Oh, saya rasa saya tak gembira sikit lah. Tak gembira sikit. Tak, kalau tak nak Yuzan boleh berbual, Umi semua boleh berbual. Lepas tu macam mana abang rasa? Abang nampak, Umi ada. Abang macam mana? Gembira sangat lah. Ayolah, abang tahu macam mana? Tadi nampak slipper Nazal lah. Nampak slipper. Slipper Nazal kata ya. Dalam kereta dah nampak kasut Nazif. Oh, padahal lah. Ish. Best tak kat sana? Best. Ini ujian ke? Ya. Tak payahlah. Yuzan. Balik lah. Nak hadiah skin. Kakak nak. Abang main badminton. Tangan berpeluh, habis. Jom. Terima kasih apa? Cerita dia. Nampak tak? Mana ada Goku benda tu. Si je. Jom. Mary Nak abang nak Goku. Oh, itu. Hari juga kak. Adik nak bagi abang hadiah seorang abang. Mana hadiah? Wah, Transformers. Adik bagi abang hadiah. Daripada Nazim pun ada. Ada Transformers.
Cantik tak? Suka tak? Abi. Suka? Oh, Goku. Untuk abang. Kepada Nazim dengan Nazhan. Terima kasih Najib Nazai. Jom. Okay, kita makan dekat Mary Brown. Jom. Hai. Sabar kan, kita nanti Mami datang lagi. Ya. Apa? Mak kena kuatkan semangat tau. Boleh bang? Jalan. Nazan jangan nangis tau Nazan.